Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berpuasa kepada semua followers di CN Motor. Okay, so hari ni Hakim nak review sebuah skuter daripada Honda, iaitu model ADV 150. Alright, so motor ni dibuat pada tahun 2021 lah. Okay, so dengan condition full standard, tapi dah ada sikit aksesori serta jajan lah dekat motor ni. Alright, so dengan harga jualan kita hanya 7,800 saja. Dan minima deposit serendahnya kosong, anggaran 4 tahun hanya 250. Okay, so jadi yang mana korang tengah mencari motor sebelum raya ni, Hakim ada sebiji Honda ADV 150 second lah. Alright, so tanpa lengahkan masa, Hakim nak review sedikit untuk Honda ADV 150 ni. Let's go. Okay guys, so daripada windshield depan dia dah ganti aftermarket smoke windshield. Right, so motor ni datang dengan color black lah. Okay, so kalau korang tengok daripada bahagian depan, motor ni cover cantik lagi, tak ada kesan jatuh ataupun defect yang kuat lah. Right, so daripada bahagian handle, dia dah pasang Rizoma punya CNC side mirror. Kemudian daripada bahagian tepi, kalau korang tengok, semua full standard, tapi dia dah tambah dengan rack GV lah. Okay, so yang mana korang ada box, tinggal boleh pakai saja. Okay, so kalau korang tengok, motor condition memang cantik, bebas accident maupun banjir. Okay, so jom kita dengar bunyi motor ni. Okay guys, so bunyi memang smooth lagi, and then fast respon lah. Alright, so kalau korang nak tahu, mileage motor ni hanya 11,000 sahaja. Right, so saya ulang, tahun 2021 Honda ADV 150 dengan harga jualan kita hanya 7,800 serta minima deposit serendahnya kosong, anggaran 4 tahun hanya 250. Jadi jangan tunggu lambat-lambat, cepat dapatkan sekarang. Apa-apa, wasabi dan kontak kita. Okay guys, jumpa lagi next video. Bye bye, Assalamualaikum.